Bayangkan pada tahun 2019 dahulu, dengan 1 juta anda boleh dapat 5.5 kilogram emas. Tapi hari ini dengan jumlah yang sama, anda cuma boleh dapat 2.5 kilogram sahaja. Kalau anda nak juga 5.5 kilogram, anda perlukan sekitar 2.2 juta ringgit. Inilah kesan inflasi, harga barang, perkhidmatan dan termasuklah harga emas akan terus meningkat. Bezanya, emas ini unik. Walaupun ia barang komoditi, ia berfungsi sebagai simpanan jangka masa yang panjang. Tidak sama macam makanan yang ada tarikh luput atau kereta yang ada susut nilai bila digunakan. Emas satu-satunya aset yang nilainya kekal, sebab itu ia jadi simpanan terbaik terutama untuk persaraan. Cuma anda perlu berhati-hati, bukan semua emas sama. Jenama emas yang anda pilih akan tentukan juga keuntungan anda. Public Gold contohnya memang pakar dalam emas pelaburan 999.9, iaitu emas yang paling tulen, paling menguntungkan berbanding emas 916 atau emas putih. Dan tambah pula, harga per gram di Public Gold adalah antara yang terendah di pasaran kerana ia dikeluarkan terus daripada kilang dan proses jual beli pun sangat mudah tanpa penangguhan bayaran. Kalau anda serius nak alihkan sebahagian simpanan persaraan kepada emas, anda boleh pilih daripada sekecil 1 gram sehinggalah 1 kilogram. Untuk mulakan langkah pertama, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.